Salam korang. Korang nampak tak aku punya akuarium ni? Akuarium ikan flower horn aku ni dia dah kotor lah. Ni dalam sebulan lah aku tak cuci. Tapi aku tukar air lah dalam seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tapi aku tak sental lah, aku tukar air je. Sekarang ni dia punya algae tu, lumut tu penuh dekat dia punya cermin. So hari ni ada masa sikit aku nak cuci lah, nak sental. Ni aku nak tunjuk cara aku macam mana aku tukar ataupun cuci akuarium. Mula-mula pump ke apa, lampu ke, oksigen ke, biar je hidup. First kita kena sental dulu lumut-lumut yang kotor dekat cermin tu dulu. Sama ada dekat dinding ke, dekat dia punya lantai tu ke, kita sental semua. Jom, aku gunakan span putih untuk filter tu. Aku gosok. Korang layan je slow-slow. Dia senang je. Dia air dia jernih je lagi. Tapi sakit mata. Tengok cermin ni dia naik algae lumut macam ni kan. Dia air okey lagi. Tengok, cantik kan air dia. Depan dah, kita pergi tepi. Okey, macam mana nak dapatkan air jenis macam ni? Aku selalu bagi tahu korang kan. Dia nak kena ada rumah bakteria ataupun filter media lah. Aku letak filter media dekat sini ni. Aku letak banyak-banyak kat sini. Dalam ni banyaklah, ada biori, ada coral. Coral ni kita untuk air akuarium air tawar ni kita tak boleh letak banyak-banyak lah sebab dia menaikkan pH. Kita letak je sikit-sikit. Lepas tu aku letak bioball, letak zoylit. Lepas tu aku letak lava rock juga yang besar-besar. Kita sambung, kita sental semua sampai kita puas hati. Air akan keruh, tapi biar je lah, tak ada masalah pun. Ikan kita tak perlu keluarkan daripada akuarium, biar je dalam ni. Ikan kita tak perlu keluarkan, biar je dekat dalam akuarium. Orang selalu tanya, confuse. Kalau nak cuci akuarium, kena keluarkan ikan dulu. Salah, cara tu tak betul sebenarnya. Sebab tu ikan korang kalau buat cara macam tu, senang mati. Ikan tak perlu keluarkan, biar je dalam akuarium ni. Kau sental dulu semua, sampailah bersih. Okey, tinggal tepi ni je. Ada orang tanya, tak tutup ke akuarium ikan flower horn tu? Mula-mula memang aku tutup. Tapi ikan flower horn yang aku bela ni, dia tak melompat pun. Aku tak pakailah menutup sebab senang. Kita nak maintenance, lepas tu kita boleh nampak ikan dari atas, nak bagi makan pun senang. Itulah, ni rumah dia. Orang lap je. Ikan okey je, dia takkan stres lah. Penting kita kena buat water change. Okey, ni kira dah siap dah ni. Akuarium kecil je, so senang. Kita nak basuh. Okey, tips lagi. Kalau nak pas kita dah gosok macam ni kan, kita gosok macam ni, kita biarkan dalam 5 minit. Bagi dia punya kotoran ni kan, kotoran taik-taik ke habuk ni mendap dulu. Nanti kita nak sedut senang tau. Okey, aku akan skip lah. Okey korang, ni selepas 5 minit. Sekejap aku tunjuk. Keladak tu ada kat bawah dah tau. Okey, aku akan sedut menggunakan chiffon tau. Bukan sedut guna mulut. Kau boleh tengok Ni selepas